Korang kalau congkel telinga mesti gunakan yang besi ni kan. Weh, jangan, bahaya, telinga kau boleh berdarah. Aku suggest kau guna yang ni, Earwax Removal Tools. So, dalam kotak ni korang akan dapat apa? Jom kita tengok Okay, first korang akan dapat kertas manual, charger ataupun kabel jenis Type-C untuk korang charge nanti. Lepas tu korang akan dapat dia punya ni lah, sambungan hujung tu. So inilah dia, Earwax Removal Electric. Ataupun senang cerita congkel telinga elektrik lah. Jap-jap aku tunjuk macam mana nak guna dia. Apa yang best ni kan, Earwax Removal ni, dekat ujung ni ada kamera. So bila korang congkel telinga tu, korang boleh nampak lah apa yang ada dalam telinga korang tu. Senang lah korang nak buang segala harta-harta karun dalam telinga tu kan. Tapi sebelum korang nak gunakan Earwax ni, korang kena install dulu dia punya app tau. Korang kena scan QR code dekat dalam kertas manual tu. So nama app tu AR Look. Dekat dalam tabung ni dia ada bagi getah tau. So korang boleh pasang dekat ujung Earwax tu nanti. Korang kena connect dulu device ni dengan korang punya app tadi. Secara automatik dia akan detect dekat kamera ni. Dia punya kamera boleh tahan clear juga tau. Untuk demo ni aku perlukan telinga. Ni aku punya telinga. So sekarang ni aku nak demo, nak cungkil telinga. Korang tengok ni aku masukkan kat dalam telinga ni. So korang boleh nampak detail apa yang ada dalam telinga ni lah. Kalau ada banyak harta karun dalam ni, banyaklah korang akan nampak, banyaklah korang akan dapat nanti. Memandangkan ni telinga palsu kan, so telinga tu agak bersih lah, tak nampak apa-apa. Korang kena try dekat telinga yang betul, baru korang akan dapat nampak apa yang ada dalam telinga tu. Apa yang best dia lagi, korang boleh ambil gambar, korang boleh record segala aktiviti-aktiviti pencarian harta karun tu. Korang tekan kat sini, kat sini ada batu untuk ambil gambar lah. Korang congkel, ambil gambar. Lepas tu korang ambil video kat sini, tekan sini. Lagi satu aku tengok dia punya kamera sangatlah detail, sangatlah sharp. Kita boleh nampak segala tekstur dekat tangan tu. Kalau kat rambut kan kat rambut ni kita boleh nampak detail apa yang ada dekat rambut kita tu. Okey, sekarang aku try dekat telinga aku pula. Kau tengok ni nampak tak? Aku tak naklah tunjuk dalam, malu lah aku. Memang sangat jelas. Dia punya bateri ni boleh tahan 3 ke 4 jam tau, mengikut cara penggunaan korang. Kalau korang pakai secara berterusan, mungkin dia cepat habis. Kalau korang pakai kejap-kejap, dia boleh tahan lama. So macam padukan Earwax Electric ni. Kalau korang rasa berminat nak beli, tekan beg kuning dekat bawah sekarang. Okey, itu saja, kita jumpa lagi. Bye bye.